Hai, salam hormat. Saya Effendi Hussein daripada Automation SMS, revolusi pemasaran SMS di hujung jari anda. Alright, so dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh install aplikasi Automation SMS ini ke dalam smartphone anda, di mana aplikasi ini menggunakan platform Android dan ianya hanya boleh berfungsi di smartphone yang mempunyai platform Android saja. Okey, so pastikan anda mempunyai smartphone yang menggunakan operasi Android. So apa yang perlu anda lakukan sekarang untuk anda install aplikasi ini adalah anda perlu klik pada ruangan description menerusi link yang saya berikan, ataupun di dalam page ini ada button yang saya berikan untuk anda download file tersebut dan anda boleh terus install ke dalam handphone ataupun smartphone anda. Alright, sebaik saja installation proses download telah pun selesai, anda boleh klik pada file berformat .apk tadi dan anda boleh klik pada install dan anda teruskan install file ini ataupun mobile app ini seperti mana anda install app-app yang lain. Okey, sekiranya handphone anda ada mengeluarkan apa-apa, just klik pada allow ataupun klik pada yes. Dalam contoh ini saya menggunakan phone yang dia akan tanya run in background, just klik pada yes on dan anda boleh klik pada open. Dalam masa yang sama dia akan handphone kita akan tanya sama ada anda nak delete installation file tadi, okey, yang bersaiz 4.13 MB. So anda boleh pilih sama ada cancel ataupun delete. So saya just klik delete, di mana just anda boleh terus saja delete untuk save memori phone anda lah, okey, untuk tidak membiarkan file yang besar tadi berada dalam phone anda. Okey, just delete saja dan anda akan melihat paparan apps ini seperti ini. Okey, so kalau anda nak lihat apps ini adalah seperti inilah. Okey, so ini adalah ikon bagi mobile app ataupun Automation SMS ini. So saya akan berjumpa anda dalam video seterusnya sebentar lagi untuk saya tunjukkan kepada anda, share kepada anda bagaimana anda boleh menggunakan Automation SMS ini untuk pemasaran bisnes anda menerusi pemasaran SMS. Alright, kita berjumpa lagi dalam video seterusnya.